Assalamualaikum and welcome back to Shoot Our Channel. Ni remote yang lama dah rosak dah. Ni remote baru. Yang ni kosong. Kita nak ambil yang ni, board yang dalam ni masuk ke yang baru ni. Ni kereta brand Volkswagen. Okay, let's go. Okay, ni kita guna alat ni. Ni beli dekat Mr. DIY je. Ni banyak dia guna, dia punya tool ni banyak mata dia. Kita guna yang ni. Okey, ni nak buka remote ni dia ada cara dia. Yang pertama kita buka yang ni. Ni buka ni dulu. Bateri dia. Okey, ini kita cocok sini. Ada satu ni kan. Ni kan. Ni cocok dalam. Tekan kuat-kuat. Ketat sikit ni. No, God, please, no. 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 Ini yang bengkok. Tekan tu. Bismillah. Okey, dia dah masuk sikit tu kan, lepas tu kita buka je. Yang besi ni, besi putih ni, dia sepatutnya kena tekan sampai dalam tau. Tekan sini, kena panjang sikit lah, besi kena panjang sikit. Tekan sampai dia ke dalam ni, tembus sini. Sekejap contoh. Okey, bila dah tekan macam ni, barulah dia boleh buka dengan baik lah. So aku ada belajar sesuatu lah. Kita kena tekan dalam lagi. Alright, pengajaran untuk semua subscriber, InsyaAllah. Di dalam ni dia kena tolak sampai habis tau. Yang ni dia kena tolak sampai habis. Tolak sampai bawah ni, baru dia boleh buka. Okay, yang ni dia akan transfer ke sini, yang baru. Ni je button dia ni. Ni yang lama. Okey, button okey lagi. Button okey lagi. Okey, ni yang baru. Yang baru ni senang sikit nak buka dia. Pakai ni je. Senang buka. Dan belakang ni okey. Board dia yang baru ni kita masuk ke sini. Masuk je. Lepas tu nak tahu bateri ada ke tak. Bateri tahu ada power ke tak. Kalau lampu nyala tu, InsyaAllah. Lampu lilak, klik-klik. Dia sama. So dia sama, kita masuk je lah. Kita transfer je ke sini. Transfer je ke sini. Okay. Tak perlu nak tukar dah. Transfer je. Masuk sini. Lepas tu cara kita nak masukkan dia punya ni, penutup ni kan, kita pusing lawan jam. Yang ni kita masuk sini. Dia ada slot ni, buat ni. Slot tu, yang ni masukkan spring tu. Okey. Spring tu dah masuk. Lepas tu kita pusing lawan jam. Pusing 1 2 kali. Kita pusing 2 kali, baru kita klik dia. Okey. Tapi lupa nak masuk ni. So kita buka balik. Kita lupa nak masuk. Buka ni dulu. Okey.
masukkan ni dulu. Lupa pula. Okey. Dia dah masuk. Kita try. Okey. Right. Dia ni dah masuk dah. Lepas tu masuk bateri. Masuk bateri dan tutup. Okey. Siap. Okey. Nyala. Lock. Buka bonnet. Buka lock. Beres. Ni pin yang tadi cabut. Kita masuk ke sini untuk lock dia. Okey, tekan dia. Okey. So kita dah lock dia ni. Okey. Kita dah lock remote ni. Beres. Jika video ini bermanfaat, bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe kat bawah tu. Okey. Jumpa lagi di video yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.